untuk buka account bank saja. Kalau kat sini 5 minit kau boleh jumpa macam-macam bank. Faham. Betul tak? Faham. Okay. Dia ada akses kepada fasiliti senang lah. Alright. Macam tu. Satu soalan yang ni kalau orang tengok dekat social media memang kecoh lah. Benda viral. Roti gardenia. Apa cerita ni? Aku tak boleh bagi jawapan walaupun aku pernah dengar lah rumor dia kan. Kenapa orang Sarawak suka borong roti gardenia bawa ke Sarawak? Sebab tak ada kat situ kot. Kan? Betul. Lepas tu Kenapa kau tahu tak kenapa gardenia tak ada kat sana? Aku tak tahu lah. Aku pun tak tahu lah. Aku rasa ada politiknya something lah. Aku tak tahu lah. Nanti kita campur lah. Okay. Cumanya ada satu lagi Daus. Kenapa orang hype sangat. Sebab kadang-kadang orang datang sini, orang daripada Sarawak datang sini, kau nak bawakan apa untuk family kau? Okay. Cenderamata. Yeah. Faham. Yang paling senang kau beli je tu borong, bagi. Dia ibarat kalau kau pergi Sarawak, kau belikan terbuk masin, kek lapis.